Bila pesakit sedang cemas, jururawat tak boleh ikut sama panik. Sebab itulah ujian psikometrik jururawat grade U5 bukan sekadar melihat anda pandai menjawab soalan, tapi menilai sama ada personaliti anda sesuai untuk berkhidmat dalam bidang kesihatan. Di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, tarikh ujian adalah pada 11 Ogos 2026. Antara teras penilaian yang lazim dinilai ialah empati dan keprihatinan, kestabilan emosi, integriti serta amanah, ketelitian dalam menjalankan tugas, disiplin dan pematuhan prosedur, komunikasi dengan pesakit, kerjasama dalam pasukan dan ketahanan menghadapi tekanan. Antara contoh soalan yang Cik Su nak kongsikan dekat sini, saya mudah hilang sabar apabila pesakit bertanya perkara yang sama berulang kali. Jaringan jawapan tidak setuju. Jawapan ini menunjukkan anda mampu bersabar, mengawal emosi dan memahami bahawa pesakit mungkin berada dalam keadaan takut, sakit atau keliru. Seorang jururawat bukan sahaja perlu cekap menjalankan prosedur, tetapi juga mampu memberikan layanan yang tenang dan bersimpati. Semasa menjawab, pastikan jawapan anda konsisten dan menunjukkan ciri seorang jururawat yang prihatin, teliti, stabil serta boleh bekerja di bawah tekanan. Kalau nak lebih faham lagi macam mana nak jawab soalan psikometrik, boleh klik link di bio ataupun DM Cik Su untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik. Dalam dia ada tips-tips, nota, penerangan format, 200 contoh soalan berserta cadangan jawapan dan huraiannya sekali. Biasakan diri buat latih to be, insya-Allah masa exam nanti tak nervous dan rasa lebih bersedia.